Tapi yang kat atas tu pokok pisang tanduk. Jadi kita cuba tanam yang kat situ lah. Jom. Alang-alang dah menanam tu, kita bersihkan lagi lah sekeliling pokok pisang yang dah mula dinaiki rumput rampai tu. Kita bersihkan, alang-alang dah tanam satu ni ha. Jom. Okey, ini nanas saya yang ditanam di kebun selatan. Nampaknya subur cuma tanah agak kering. Nak kena jirus sekejap lagi. Ini saya nak tanam pokok pria katak. Di insya-Allah lagi dia memanjat kat batang pokok ni. Okeylah. Tu nampaknya okey. Nanti sekejap lagi saya siram pokok lah. Dia buat pembakaran menghalau nyamuk. Nampaknya air kolam pun maknanya ada hujan lebat lagi. Air kolam pun tinggi. Tidak jauh juga nak mengambil air. Okey. Pokok kelapa. Yang lain tu okey lah setakat ni. Yang ini pun okey, ada anak baru. Serai pun hidup. Okey lah, sekejap lagi saya siram lah. Mana yang kering tanah tu saya akan siram. Okey, itu saja. Bye bye.